Harga emas sentiasa naik tuan-puan. Kalau tuan-puan tak mulakan simpanan emas hari ini tuan-puan ketinggalan. Saya ada penyimpan emas. Dia dah tengok saya daripada tahun 2020 dah. Dia kata, aduh ya, saya dah tengok awak dari tahun 2020 dah. Masa tu harga baru 270. Tak tengok harga emas dah RM455. Baru dia nak mulakan tuan-puan. Sedangkan kalau dia mulakan pada tahun 2020, berapa dah keuntungan yang dia miliki tuan-puan? Fast action, fast result tuan-puan. Tuan-puan dah tahu tentang simpanan emas hari ini, tuan-puan mulakan hari ini. Hari ini baru 3 Mac tuan-puan, masih ada gaji lagi tuan-puan. Simpan 10%. Okey, dapat gaji dalam bentuk emas tuan-puan. Kalau gaji 1000 simpan 100, gaji 2000 simpan 200. Dapat gaji, simpan dulu, kayakan diri sendiri dulu. Tuan-puan dah penat-penat bekerja tuan-puan selama sebulan, lepas tu tuan-puan habiskan macam tu je. Hasil penat lelah tuan-puan selama sebulan tu tak nampak. Sebab apa? Tuan-puan pergi kayakan orang lain dulu. Padahal dah penat-penat ni kerja ni. Lepas tu dah 10 tahun kerja, tak nampak apa-apa, tak nampak hasil. Dia mula terfikir, mana pergi duit aku yang aku kerja selama ni? Mana pergi dia? Kan? So formula dia tuan-puan, dapat gaji simpan dulu baru belanja. Bukan tak boleh belanja langsung, boleh, tapi kayakan diri sendiri dulu tuan-puan sebelum nak kayakan orang lain. Masukkan duit dalam poket diri sendiri dulu sebelum masukkan dalam poket orang lain.